Masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang diberikan dan log masuk. Klik pada pautan undi di paparan menu utama. Pilih calon dan klik pada maklumat terperinci untuk pengetahuan mengenai calon. Tandakan pada kotak calon pilihan anda dan hantar undian anda. Undian boleh dibuat mengikut bilangan kota Ahli Parlimen Belia Malaysia setiap negeri. Log keluar setelah selesai proses.